dengan apa-apa yang ada double handling excavated material ataupun apa-apa yang support sama ada timber or metal yang you tinggalkan on site. Okay. So kalau yang macam saya nak lukis sikit. Okay, so kalau untuk double handling excavated material ni, dia macam nak draw. Okay. Okay, so as double handling excavated material ni maknanya macam dia nak kan dia excavated, korek tanah kan. So di korek tanah dia tak terus fill. So for example, dia macam ni. Okay, so dia excavated kat sini. Okay, dia korek tanah kat sini. Korek tanah tu lepas tu tanah tu kejam kat sini. Tanah yang korek itu dia bawa ke sini. Okay, macam nak gambar dia lagi letak sebelah kan. For example lah, sambil kan dia korek kat sini. Dia bawa ke sebelah sini. Okay, ini kira first. Tapi yang ni dia bukan terus. Tapi nanti ni maknanya tanah yang dia korek tu dia travel ke tempat lain sebanyak 2 atau lebih kali. Faham tak? So maknanya selalunya kita terus dikorek-korek, dia letak tepi, lepas tu dia ambil terus fill. Yang mana fill lah. Okay, for let's say lagi dia memang dia korek, dia tak nak guna. So dia excavated material ni, dia letak kat sini, lepas tu dia letak tiba-tiba ada lori kat sini. Semua lori. Okay, so dia bawa naik atas lori sini. So lori ni bawa excavated material ni, bawa pada sini. Lepas tu lori jump yang excavated material tu tadi ke sini. Okay, ni secondnya. So sampai sini, baru boleh saya kasi ada kubang, baru boleh guna masukkan ke situ. Nampak tak? So tu adalah double handling lah. Aku nak kasi dia by double handling. Double handling ni is when dia dua kali lah you handle excavated material tu. Nampak tak kat sini? Faham tak? So kalau ada selalunya double handling ni dia akan mention lah dalam specification kalau ada lah. Okay. So kalau double handling ni you akan guna this number 2 ni lah. Okay. Item nombor 2 ni. Okay, excavated. Sebab double handling ni dia ada harga lain. Harga tu tak sama macam you korek-korek lepas tu you fill ataupun you korek-korek you buang terus keluar. Sebab dia dua kali you angkat and then you letak kat lori and then 2 kali bawa ke tempat lain. Ataupun 2 atau lebih kali lah. So benda tu dia punya harga untuk handle the excavated material tu lain. So that's why dia punya item adalah lain. So selalunya kalau ada double handling dia akan tulis lah the excavated material in in this drawing will be double handle ke something like that ke, dia akan mention dalam you punya dalam you punya specification tu. So you kena ambil item nombor 2 ni lah, 211 ke 212 ke atau 214 macam tu lah. Okay. Sebab harga dia berlainan daripada you korek, you timbus ataupun you korek, you buang terus. Yang ni dia ada macam pit stop. Dia bawa tu, dia berhenti, dia jump ke tempat lain. Lepas tu dia angkat balik, dia bawa ke tempat lain, dia jump lagi. Lepas tu dia baru angkat, baru keluar. Ataupun dia angkat, baru dia tanam. Macam tu lah. Okay, itu adalah maksudnya double handling.
Okay, so kalau it should be measured, kalau especially required lah. Kalau tak ada tak payahlah, ignore je lah. Okay, timba dengan metal support left in. So you kena kira yang ni dalam meter square. Okay, meter square ni maknanya area dia lah. Okay, the volume measured for double handing engine. Okay. So timber left in ni tulising. Okay. Ni tunjuk dah ni, nampak tak? Support. Ni contoh yang gambar timber atau metal support left in. Ni timber lah. Timber sikit metal kat tepi ni. Mana dia permanent work ke macam tu lah kot. Okay, tapi dikiraan dia adalah meter square. So meter square selalunya dia akan ambil kalau let's say macam timber ataupun metal ni dia macam steel structure ke ataupun macam dia ada apa tu sheet piling yang permanent. Sometimes ada juga. So macam mana you nak ukur dia? You kena ukur dia punya ketinggian dia darab dengan dia punya width dia lah. Okay, dia punya yang ni adalah dia punya length darab dengan width dia ke bawah lah. Okay, so dia punya height tu dia cakap kat sini, the volume within the borrow pit shall be ini area measured for timber or metal support left in shall be area supported surface for which the support are expressly required to be left in. Okay, so macam kat sini, you nampak tak? Original surface dengan final surface. Okay. Sekarang ni, dia kat sini, height of the support is considered ambilkan 20, yang mana surface yang dia support sahaja. Area yang dia support sahaja. So, mana area dia support kat sini? Nampak tak? Sini dia support ni. Ada tanah kat sini kan? So, dia yang lebihan kat sini dengan lebihan kat bawah. Yang height sini saja height tu. Sini sampai ke bawah sini. Ini adalah height yang dipakai. Okay, so maknanya apa-apa yang seperti yang dia tinggal seperti timber atau metal hanyalah kita kira measure tu hanyalah pada permukaan yang di-support saja. So, permukaan yang kat bawah tu yang tujuh tu tak kira. Yang tu maknanya as a contractor you kena cost tu you kena absorb lah. Benda tu maknanya absorb cost yang untuk sebelah sini dan sebelah sini yang tak dikira tu. So cost yang sini dia kena absorb sendiri by contractor. Kita hanya allow yang mana surface bersentuh dengan surface yang disupport sahaja. Okay. Okay, so yang ni rasanya dah okay. Ada apa soalan tak untuk yang ni? Dengar ke? Tak ke putus-putus ke macam mana? Dengar, madam. Saya turn off camera lah kot. Untuk saya supaya you boleh. Okay. Okay. Ya, dah sudah. Feeling dah. Tinggal landscape dengan turfing je. Habis lah. Okay, so yang ni landscaping ni, turfing ni adalah rumput macam rumput kapet tu. Kan? Yang dia datang dalam petak tu, tu adalah turfing. Okay. Ada contoh gambar tak silap kat sini. Ni je. Ada turfing. Tak ada. Oh, tak ada gambar. Ini je. You carilah kat internet, ada je, Google je turfing. Turfing ni basically yang ni lah, yang rumput kapet tu, ada turfing.
Okay, hydroseeding. Hydroseeding pun you boleh Google apa benda hydroseeding tu. Google lah sendiri. Biodegradable erosion control blanket. Yang ni dia macam geotextile tapi dia bukan geotextile. Geotextile tu you move. Yang ni dia duduk terus kat situ permanently. Betul lah. Biodegradable tu. Yang ni semua dia dalam meter square. Okay, hedges dengan trees. Ini tahu lah trees tu number. Ini kan kita dah buat dah. So kalau ada landscaping work tu, you masuk under kat sini lah. Okay. Measurement for turfing shall include area of unturfed space between the okay. So ada, tak silap saya saya pernah nampak satu exam question keluar pasal turfing ni. So you kena take off turfing tu. So you kena tahu macam mana you nak take off turfing tu. So dia kalau macam ni, nampaklah dia tulis ni area of turf. So walaupun dia ada gap kat sini kan. Tapi dia kira je the whole area. L dengan B nampak ni. Area of turf L, dia punya length darab dengan dia punya width dia yang B ni. So kira semualah. Tu adalah mengikut rule M30. Siapa ada ni ke? Okay. Area exceeding 1 meter shall not be measured. Okay, unless dia punya tu melebihi 1 meter lah. Kalau dia punya gap exceeding ataupun turfing tu melebihi 1 meter, then you shall not measure lah. Tapi selalunya dia akan measure je the whole thing lah kalau gap dia tak besar lah. Okay, tak lebih dari 1 meter. Okay, hedges. Okay, ni samalah hedges, measure, develop or length. Kacau lah. Okay, hedges pun dia by center line. Okay, so kalau yang kita trees tu, kita dah tahulah hari tu kan dah belajar kan 1 meter above ground level yang sini. Untuk girth of trees ni, dia punya girth lah. Okay, untuk you dapatkan girth dia punya ukur lilit trees tu adalah 1 meter. Kalau untuk hedges pula, dia kata length of hedges dia punya adalah meter saja. So maknanya you ambil punya hedges kan dia selalu panjang. Yang pokok ni yang macam ni nampak tu, kat sini ada tak? Ada kot. Lalu kat taman-taman tu kan you nampak kan dia tanam macam ni pokok ni, maknanya dia by meteran saja. So selalunya kalau you ambil yang tu, dia kata hedges length dia measured by developed length along the center line. So maknanya kalau let's say lah hedges you panjang macam ni. Selalu kan hedges dia akan bentuk macam ni. So you ambil yang titik tengah-tengah tu, you ukur dia punya dalam meter lah. Macam tu lah. Mak. Cacat pula. Macam tu. Panjang dia lah. Panjang dia by center line je lah. You ambil dia punya tengah-tengah je. Kadang-kadang maybe dia macam terkeluar sikit macam ni ke. Terpendek sikit ke. Macam tu lah. Macam tu ke. So kita ambil center line dia. Okay. Height of trees. Okay, ni you boleh baca lah. Tak ada apa sangat. Okay, biodegradable area. Okay, ni sama juga. Measure net, no allowances shall be made for labs. Okay, labs ni adalah bila dia letak tu kan. Kadang-kadang control blanket tu. Sebab dia tak boleh letak sebelah-sebelah macam ni. Sebab takut kalau let's say sini ada gap kecil. So hydroseeding ni, hydroseeding pula. Yang blanket erosion blanket ni kadang-kadang dia akan buat overlapping macam ni. So bahagian yang lab ni dia tak kira. Dia tak kira. So maknanya kat sini no allowances shall be made for labs. Kalau praktik pula. Dalam praktis memang you kena lappingkan dia. Sebab kalau you tak lapping nanti dia akan bocor. Kalau let's say kat sini letak kan sikit je gap kan. Lepas tu hujan. Bila hujan, so tanah yang kena sini dia dah akan jatuh lah. Faham tak?
dengan air hujan. So bila dia ada lapping ni, dia akan betul-betul tutup. So tanah tu tak ada yang sikit pun air tak boleh masuk. Tujuan dia adalah tak nak bagi air masuk. Tu je tujuan dia. Nak prevent from erosion. Tanah runtuh ke, tanah jatuh lah. Selalunya dia temporary je ni. So dia memang akan overlapping. So no allowances shall be made for lapse. So maknanya kalau dia punya panjang kawasan ni let's say 5 meter. 5 meter, so kalau lapping ni, maybe lapping ni dia yang ni maybe dia buat 0.5. So kontraktor dia kena allow benda tu. I mean dia sendiri kena tambah duit untuk allowkan gap tu lah. Maknanya bila kita take off, kita takkan take off including the gap. Maknanya kita take off without gap. With the lapping. Sorry. Okay. So maknanya 5 meter, kita kira 5 meter. Tapi kalau ikutkan, kalau control blanket tu, kalau let's say lah control blanket ni 1 3 meter, 1 5 meter. Yang ni 3 meter, yang ni 2 meter for example lah. Cannot lah, 3 meter lah. 3 dan 3. So 3 meter, 3 meter. So yang lebih tu untuk lapping dan seterusnya tu dia kena consider lah benda-benda macam tu. Kalau ni 0.5, so sini maybe ada lapping lagi. So 6 meter kan. So dia punya kerapan pandai lah. Macam tu, kerapan pandai hidup lah macam tu. So kita hanya tengok area dia 5 meter, 5 meter je kita tak allow untuk lapping macam tu. Okay, itulah maksudnya. Okay, lepas tu apa lagi? Yang ni, pegging down. Item for turfing on slope steeper than one vertical and 3 horizontal shall be deemed to include pegging down with sticks. Pegging down ni dia ada macam paku, nak kata paku lah, some like paku lah, paku kayu tu. Dia duduk kat sini sebab dia letak kat slope. Kalau you perasan you lalu kat highway nak balik kampung tu kan, kadang-kadang tak tahulah sekarang ni ada ke tak. Kalau on the way tu kadang-kadang dia tutup dengan geotextile ataupun kalau rumput tu nak tanam turfing tu, kalau you nampak sebab turfing ni dia datang petak-petak tu. Dia jual petak-petak. So bila petak-petak tu kalau macam slope, kalau you letak, nanti angin tiup apa jatuh lah, betul tak? So bila dia tu dia letak pegging tu. Pegging tu dia macam tu lah, kayu. Dia made, selalunya pegging tu made of kayu. Dia rupa dia macam sort of like paku kayu je tu. Alah, paku macam paku Pontianak tu, tahu tak? Cerita Pontianak tu macam cerita apa? Pontianak Indon tu macam paku kan? Itulah. Macam tu lah. Rupa je. Lebih kurang lah. Imagine. Ataupun you google je pegging for turfing macam tu. Mesti ada dia keluar. Atau pegs. PEGS. Pegs for turfing. Dia ada keluar gambar. Selalunya lah yang saya nampak adalah kayu. Tapi maybe ada juga metal. So ada metal atau kayu lah. Tak ada material lain. Selalunya tak ada. Ataupun I don't think ada material lain. Yang I tahu adalah kayu dan metal. Metal tu maybe mahal sikit. Selalunya dia guna kayu je. Ataupun tengoklah berapa banyak dia nak letak. So kalau nak letak each of the square 4 ke ataupun 1 square 2 ke. Tu semua dia kena eksklusif lah. Yang tu ada additional kira-kira tak ada. Tu dia punya sendiri. Kontraktor kena pandai lah nak hidup. Macam tu. Okay. Escaping shall state the species. Ini untuk additional description. Okay, ni semua additional description. Kalau ada apa-apa yang perlu berkenaan dengan item-item trees, hedges ataupun item-item landscaping ni lah. Kalau ada landscaping. Itu sahaja. So ini contoh-contohnya lah. Okay, dia punya description.
Okay, itu saja untuk Earthwork. So, mulai minggu depan, Dr. Mas akan take over lah. Dr. Mas akan take over you punya kelas dan you akan start filing dengan dia lah. Saya dah cakap dengan dia lah, you dah habis Earthwork. So, dia akan start filing dengan awak minggu depan. Iyalah minggu depan lah. Hari ni is hari Rabu kan? Betul. Hari berapa bulan? 7 Mei. Buka kamera kejap. Saya nak tengok. Nak ambil attendance. Tak buka kamera, saya tak ambil attendance. Okay, saya stop presenting. Saya nampak Manap, Mirul, Hakimi, lagi Alisa.